Sandwich sardin goreng ni kalau awak tak buat memang rugi tau. Mari saya tunjuk cara paling senang nak buat inti sardin yang sedap macam ni. So mula-mula kita goreng kentang dulu. Kentang tu potong dadu dan goreng sekejap sampai separuh lembut. Kemudian masukkan 1 tin sardin. Masuk je sekali dengan kuah-kuah dia. Dan kita hancur-hancurkan ikan sardin tu supaya senang nanti kita nak letak kat dalam roti. Okey, yang ni wajib awak add on dalam 1 ke 2 sudu paste sambal buat orang lapar. Barulah sedap. Guna paste sambal tu tak payah nak tumis-tumis pun sebab paste tu dah dimasak sepenuhnya. Lepas tu boleh masukkan bawang holland ataupun bawang besar yang dipotong dadu. Boleh perahkan limau sikit dan perasakan dengan garam secukupnya. Kita kacau-kacau lagi sampai semuanya sebati. Dah siap lah. Okey, dah siap buat inti. Untuk roti dia pula, kita kena lepaskan dulu. Barulah masa goreng tu nanti, roti tak serap minyak yang banyak. Dan kita boleh letak inti sikit. Okey, tepi-tepi tu, kita letak air bancuan tepung gandum untuk jadi pelekat dia. Okey, yang ni tips untuk salutan telur. Kita boleh letak tepung jagung sikit supaya telur tu nanti lebih mudah melekat kat roti dan lebih crispy bila kita goreng. Dan kita goreng lah macam biasa sampai garing. Okey, dah siap dah. Bolehlah buat untuk breakfast ke, bekal anak nak pergi sekolah ke. So, kalau awak nak masak senang-senang dan sedap, awak dapatkan je paste sambal ni.